Arafah. Jadi setiap jemaah haji-haji semua akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nak tunjukkan kepada haji dan hajah bagaimanakah caranya untuk membuka dan menutup kita punya sofa bed di khemah Arafah. Jadi setiap jemaah haji-haji semua akan diberikan sofa bed, akan diberikan bantal, akan diberikan selimut. Okey. Baik. Kalau nak baring macam biasa, macam ni lah. Macam ni untuk kita baring biasa, untuk kita tidur malam dan sebagainya. Kalau ada kita nak duduk, kita nak bersandar, kita nak baca Quran, kita nak berdoa dengan khutbah Arafah, kita boleh bersandar macam ni. Bersandar macam ni. Ni ada stand, belakang ni ada stand. Okey, kita boleh laraskan nak tinggi mana, nak rendah mana, boleh. Mengikut kesesuaian ketinggian anda masing-masing. Jadi kalau macam saya ni, memadai macam ni, dah selesa dah. Belakang ni dia ada macam tempat, macam stand supaya kita dapat bersandar macam ni. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah dia cara untuk kita membuka dan menutup sofa bed di khemah Arafah. Semoga bermanfaat, insya Allah. Sempoi.